angkuh dan biadab. Inilah kita boleh cakap mengenai especially college tingkatan 6 Batu 8 dekat Puchong tu, yang baru-baru ni viral pasal sumbangan PIBG. Hari ni kita dapat berita lagi, satu lagi berita, paksaan. Mengapa you tak boleh bayar wang PIBG? Tulis satu surat. Ni ada pakai otak kah pengarah sekolah tersebut? Mengapa you nak tunjuk kekebalan? You guna dahsyat sangat ke pengarah ni? You tak sayang, langsung tak sayang pelajar-pelajar. Persatuan Ibu, Bapa dan Guru, you ada bayar kah pengarah? Guru-guru ada bayar kah 300? Jangan kurang ajar, jangan bagi ugutan dan trauma kepada pelajar-pelajar. Dalam WhatsApp group korang letak, siapa yang tak boleh bayar tu, tolong bagi satu surat. Hello, kepala otak, ini sumbangan. Jangan ada paksaan. Saya tak tahulah YB Fazlina apa tengah buat. KPM, sorry lah. Banyak sangat laporan dah buat, tiada tindakan. Harap KPM turun padang sekolah tersebut. Dan saya bagi satu last chance kepada pengarah kolej tingkatan 6 tu. Saya bagi sampai 24 jam saja. Esok 19 hari bulan. Kalau dalam masa 24 jam, you tak minta maaf kepada semua parents yang you WhatsApp tu, minta surat tu, dan you tak tarik balik statement yang you bagi tu dalam WhatsApp group, kita terpaksa teruskan dengan laporan polis. Dan kita jumpa dekat mahkamah. Kalau you terlalu kebal, yang setengah guru besar pengetua yang bengong-bengong, masih lagi bengong, mereka rasa mereka ni kebal sangat, kita jumpa kat mahkamah. Saya bagi sampai 19 hari bulan, 12 malam. Kalau you tak minta maaf, permohonan maaf, that's it. Kita jumpa kat mahkamah lah. Ini dah ugutan dan trauma kepada pelajar-pelajar. Nak benda yang tak diingini nak berlaku ke kat sekolah? Enough lah. You cakap anak kami, semua anak you nak jaga. Apa cerita ni pengarah? Tolong jawab.